Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini Sabtu 15 Mac 2025 pukul 4.50. Hari ini saya pergi ke kebun setelah 2 minggu stop bulan Ramadan. Dan kita tengok selepas saya lakukan cantasan, pokok ni telah mengeluarkan bunga. Di setiap dahan telah mengeluarkan bunga. Ni SOP yang saya amalkan lah. Pokok berusia 2 tahun 3 bulan. Maaf. 2 tahun, anggaran 2 tahun 5 bulan. Hanya satu pokok daripada 5 pokok besar ni yang menghasilkan bunga lah. Tetapi ada pokok-pokok lain juga yang mengeluarkan bunga. Baru belajar berbunga pun ada. Berbunga kali kedua pun ada. Dia bermacam-macam. Yang ni pokok yang berbuah sebelum ni. Ni kali kedua dia berbunga lah. Kalau tengok kat situ ada dahan dia, nampak dah keluar bunga. Baru keluar bunga. So yang ni adalah pokok yang berbunga di setiap dahan. Saya sengaja melakukan cantasan sebegini supaya pokok akan stres dan dia akan mengeluarkan bunga. Ni dia. Di setiap dahan dia akan keluarkan bunga. Sadung pula. So mudah-mudahan lekatlah semuanya. Keseluruhan pokok yang berbunga ada anggaran dalam 5 ke 6 pokok. Yang ni pokok ni tak pasti lagi, tapi menunjukkan tanda pokok ni dah berbuah sebelum ni. Tapi ini menunjukkan tanda nak berbunga juga. Tapi jiran dia dah keluar bunga dah. Jiran dia dah keluar bunga dah. Juga di setiap dahan dia dah keluarkan bunga. Atas pun ada. Tu dia. So ni pokok yang besar, yang baru first time berbunga. Mudah-mudahan lekat lah. Ini SOP saya lah. Di mana saya clearkan seluruh kawasan kedepi dia dengan meracun basta. Kemudian selang seminggu saya pruning dan saya melakukan baja, push baja. Selepas 2 minggu baru tengok dia punya respon dia dah keluar dah. Tapi dengan syarat cuaca panas dan saya tutup air lah. Ada beberapa pokok lagi
yang menunjukkan tanda-tanda nak berbunga. Tapi saya pun tak push sangat pokok-pokok ni. Yang ni besar tapi belum mengeluarkan bunga lagi, pucuk saja. Walaupun dia punya batang pokok dah besar. So kulit dia pun dah sesuai untuk berbuah sebenarnya ni. Tapi tak apa, saya pun tak push sangat, biarkan dia dulu. Tapi yang depan dia ni sudah berbunga. Dia setiap dahan baru belajar, baru keluar pucuk. So SOP saya mudah saja. Pokok cukup matang, rasa sesuai, ikut keadaan cuaca, insya-Allah dia boleh mengeluarkan bunga dan seterusnya, insya-Allah ada rezeki menghasilkan buah. Pokok ni cantik, besar, tapi saya tak push lagi. Saya biarkan dia dulu. Memang saya nak testimoni untuk pokok ni, walaupun dia punya batang bawah tu pun dah besar. Saya biarkan juga. Saya tak asyik sangat. Sebab kalau semua berbunga, pening juga kepala. Saya step by step dulu. Yang ni belum lagi. Di seberang sana pun ada juga pokok yang dah start berbunga. Kawasan kanopi mesti kering. Ini saya punya SOP lah, pembajaan saya. So bila dah keluar bunga ni, saya kena tukar SOP saya, di mana saya akan mengeluarkan baja buah lah. Ini pokok yang menunjukkan tanda-tanda nak bunga, tapi belum lagi. Yang ni besar, saya biarkan juga macam pokok tadi. Di baris ni ada 2 pokok yang mengeluarkan bunga lah. Yang ni salah satunya. Dia baru keluar pertama kali. Ada 2-3 dahan juga. Dia sebelah atas je. Saya nak zoom pun susah. Kamera ni, kamera tak berapa cantik dia punya gambar. Yang ni pun dah keluar bunga, tapi baru 1 lah. Yang atas baru belajar keluar bunga. Yang ni pun sudah keluarkan bunga. So bila kawasan kanopi dibersihkan dan diberi cahaya yang benar di musim kemarau dan musim bunga, insya-Allah jangka masa pokok yang dah matang boleh akan mengeluarkan bunga. So di sini saya lama tak live dekat YouTube ni. Mudah-mudahan dalam 7-8 pokok ni menjadi lah. Sebab sebelum ni ada 2 pokok berbunga, tapi saya dapat rasa 1 pokok je. 1 pokok bukan rezeki saya lah. Senang cerita macam tu. So harap kali ni menjadilah semua untuk saya, dan bolehlah saya buat sedikit jualan atau apa-apa benda yang berkait lah. So tak ada apa lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sebenarnya saya penat ni. Bulan puasa. Kita berjumpa lagi di siaran-siaran yang seterusnya, insyaAllah. So SOP dia mudah saja. So ingin kalau nak masuk musim kemarau, pastikan kawasan kanopi itu bersih. Racun dulu. Racun yang tak merosakkan akar tanaman, macam basta. Kemudian kita buat pruning dan kita letak baja buah lah. Setelah keluar bunga, kita akan main folia lah pula. Dan baja buah juga. Mudah-mudahan sedikit info ni dapat membantu
penonton-penonton yang melihatlah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.